Antara steamboat termurah dalam negeri Melaka siap ada syabu-syabu. Kebanyakan kedai steamboat dalam negeri Melaka ni jarang nak jumpa syabu-syabu ni. Tapi dekat Mama Mia ni ada. Baik dari habitat laut sampailah habitat darat, memang terbaik. Perapan dia pula ada 3 jenis tau. Susunan dia pun teratur, tak pening kepala. Pilihan dia pun banyak, lambang mata. Yang jarang-jarang jumpa pun ada. Wantan, dihun, soon, kuetiau, Maggi, macam-macam lah. Jenis-jenis sayur dia pun banyak juga ada kat sini, tak termasuk rumput dengan lalang. Mana yang suka tahu-tahu tu, macam-macam jenis tahu ada kat sini. Buah-buahan, koslo pun ada juga kat sini. Yang goreng-goreng panas pun ada. Ada nugget, ada kentang, ada nasi goreng, pasta makaroni, mi goreng pun ada. Sos yang ada dekat sini ada macam-macam jenis. Yang paling orang suka ni custom sauce Sukia. Yang ini pula ruangan dessert. Ada cekedi, ada biskut-biskut. Nak sejuk tekak boleh kena cendol dengan ABC dia ni memang air bancuhan dia sampai 3 balang tau. Kalau nak air panas boleh pilih kat sini, macam-macam ada. Nak aiskrim pun ada. Kedai dia ni besar tau sebab dia ambil 2 lot. Nak makan dekat dalam boleh, nak makan dekat luar macam ni pun boleh. Owner dia bagi tahu dia ni dah berniaga 2 tahun dah kat sini. Sebelum ni dia buat goreng-goreng je. Entah mana dapat idea dah, mungkin dapat dalam mimpi kot dia nak buat steamboat and grill ni. Tapi tak tipu perapan dia memang best. Baik dia punya tom yum, baik dia punya sup, memang kick lah. Dia punya harga pun memang tak masuk akal Untuk orang dewasa RM36, untuk budak-budak 6 tahun sampai 12 tahun RM26. Untuk warga emas 65 tahun ke atas pun RM26 juga. Untuk budak-budak 5 tahun ke bawah itu free. Makan dekat sini tak boleh bawa balik tau. Siapa makan tak habis kena denda. Waktu operasi 5 petang 12 malam. Cuti setiap Rabu. Mama Mia Steamboat and Grill Masjid Tanah. Nampak tak?